meneruskan kes-kes tersebut. Kalau sekali jadi peguam, okey, peguam yang beramal di firma peguaman, okey, di bawah Legal Profession Act tu, you are a business in nature. Assalamualaikum. Hari ini hari Isnin, minggu kedua vlog. Kita dah darjah 5 Mas. Darjah 5. Darjah. Kau nampak aku? Ha. Tanya Faz. Faz kau jangan Faz, nanti nak masuk video. Tengok. Okay, go. Dah mana ni? Kita dah darjah 5. Yang pergi kita akan kembali lagi. Maksudnya kita tak akan menghadapi week 2 year 5 lagi. Betul. Buat sibuk. Aisyah buat sibuk. Nanti lah saya ikut ChatGPT. Tak apa. Ya, so sekarang kita tengah buat aktiviti. Ya, cuba fikir macam mana nanti kita orang akan defense klien. Macam mana dia nak defense? Mula mestilah mengaku bersalah kan? Sebab memang dah kos. Klien aku tak bersalah. Tapi bukan tapi on provocation. Ya Allah, kau tengok luka itu sikit aja, manja betul Ikmal tu. Jumpa di conference. Okay. Kau rasa kau macam mana nanti kau nak introduction? Gempak. Suka gempak lah. Ada Ingat motor kita. Hebat. Lagi sekali view tak tahu dia satu, dua, tiga. Hebat. Aisyah kat tepi kat sana tu ada Ayu ni. Okey, bye semua. Buat macam. Aku buat kau tekan. Okey. Satu. Bincang balik. Okey. Kalau korang semua nak tahu, tadi Zuba dah boleh blend well dengan TLB 2. Betul tak Maimi? Betul, kan? Cerita lah Zub. Penat dah drain dah. Dah drain dah. Balik nanti auto. Cah, ni was idiot tau. Ayah kita dah nak start kelas dah Hajar. Okay, bye. Bye. Okay. Bye-bye. Bye. Yasuha, cepat ni, so functional sikit. Tekan aja. Orang tak kisah pun. Ditekan. Macam berbola api. Berbola api tu salah tu. Alamak. Okay, sekarang. 3, 4. 4. Cepatlah Yasuha. Apa tu yang suha? Kau zoom tu ke mana? Aku tak boleh beza lah. So what are the 4 main principles? Serious question to be tried. Issues to be tried. Okay, ni apa? Tak payah. Biasalah yang written submission, BOA tu semua masing-masing punya tu lah. So basically, kejap. Bye-bye. Penthouse bye-bye. Penthouse. Penthouse bye-bye, semua orang bye-bye. Asal awal balik. Kau tak sampai berapa minit tau. Kau tak sampai 30 minit pun kat fakulti hari ni. Boleh rehat. Kita fikir mouse tu bukan cerita. Yang dia pegangi itu. Manalah member tahu. Betul tak Syah? Betul. Orang belum bersedia. Saya nampak belum bersedia. Saya tak faham tajwid. Maafkan saya. Ya Allah. Fikah awak macam mana? Ha? Bekah okey? Alhamdulillah. Sirah. Sirah? Ahlak sirah kan? Dia selalu gabung kan ahlak sirah. Ahlak sirah. Lepas tu ni aku tahu. Inilah Jawi Imlak Khat. Tiga sekali. Hai. TOP talk. Apa yang TOP talk? Mana? Boycott. Tak elok lah. Apa je lagi yang ni? Apa? Wow. Kita orang tengok.
Ya, perempuan kan. Perempuan kan? Okay. Kalau itu adalah merupakan kes bunuh, kena ada postmortem. Kalau dia kes rokok, kena ada laporan klinis. Kalau boleh Cantiknya. Amin. Apa-apa yang didoakan tu amin. Amin. Dengar cerita rumah kamu cakap kedai walaupun semua Kelantan. Kami semua cakap Kelantan weh. Tapi yang Kedah tu boleh faham Kelantan. Pulaknya. Mereka dah di-train. Ini masuk YouTube. Ini masih YouTube nanti. Hi YouTube. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Okay dah korang. Bye-bye. Bye-bye dah semua orang. Bye-bye. Bye-bye. Aja for the camera. Okay. Ni screen time, okay? Aku senggut dah tadi. Aku cakap apa hajar je belakang aku. Tak masalah. Aku dah semua juga. So, macam mana kelas petang hari ni? Tak boleh. Tak boleh. Tak nak hari Khamis je. Tak boleh. Kita orang dah tak larat dah. Tak boleh buka mata. Kau tak nak propose hari Khamis ni hilang? Nak Hilang yang boleh kan? hilangkan please. Terlarat dah. Pagi tadi je drain tau. Sebab kelas pagi tu. Ya Allah, kelas pagi ni sangat pressure sebenarnya. Ya, sebab tu aku drain. Kau pun introvert? Ya, aku je. Aku pula kat depan, aku macam FCP tu, ya Allah. Aku 1 jam tu memang dah drain sangat dah. Okay, so that's all from us untuk vlog minggu ni. Nantikan week 4. Week 3 tak ada. Sebab kita pun tak ada. So tak adalah. Oh, okay. betul. Itu juga kan. So doakan kita, okay? So Ati buat macam ni. Aku buat. Okay. 3, 2, 1. Bye-bye. Bye-bye dulu. Bye-bye dulu. Cakap lah bye-bye. 3, 2, 1. Bye-bye.